Pernah tak korang rasa sunyi gila walaupun tengah duduk tengah crowd kawan-kawan yang tengah gelak sakan? Rasa macam ada dinding halimunan yang pisahkan korang dengan dia orang padahal korang tengah join borak sama-sama, kan? Itulah yang orang panggil lonely in a crowd. Rasa sunyi ni sebenarnya bukan sebab tak ada orang, tapi sebab korang rasa tak connect dengan sesiapa pun. Jom tengok kenapa benda ni jadi, supaya korang tak rasa macam alien sorang-sorang. 1. Kekurangan hubungan yang mendalam, lack of depth. Korang mungkin ada ramai kawan, tapi semua tu sekadar kenalan yang borak benda merapu je. Tiada siapa yang tahu apa yang korang betul-betul rasa atau masalah sebenar korang. Ketiadaan ruang untuk borak hati ke hati buat korang rasa asing walaupun kawan tu ada depan mata. Korang rasa macam berlakon dalam drama, di mana korang cuma jadi pelakon tambahan yang tak ada skrip penting. 2. Korang terpaksa berlakon jadi orang lain. Korang rasa macam kena pakai topeng sebab takut kawan-kawan tak suka diri korang yang sebenar. Bila korang tak boleh jadi diri sendiri, hubungan tu automatik jadi kosong sebab tiada kejujuran di situ. Korang rasa sunyi sebab sebenarnya tak ada siapa pun yang kenal siapa korang yang sebenarnya. Orang cuma kenal watak yang korang cipta semata-mata nak fit in. 3. Kawan ada tapi hati tak ada kat situ. Korang duduk semeja tapi masing-masing sibuk main telefon atau borak benda yang korang langsung tak minat. Ketiadaan kehadiran emosi ni buatkan korang rasa macam tunggul kayu dalam kelompok tu. Korang rasa sunyi sebab tak ada siapa pun yang betul-betul present atau peduli pasal apa yang korang fikirkan. Semua orang macam sibuk dengan dunia sendiri walaupun duduk sebelah menyebelah. 4. Korang rasa macam lain macam dari diorang. Kadang korang rasa sunyi sebab kawan-kawan tu tak ngam dengan cara fikir atau prinsip hidup korang. Bila korang cuba nak berkongsi pendapat, rasa macam cakap dengan dinding. Sebab diorang tak faham apa yang korang rasa. Bila tak ada common ground atau titik persamaan, memang korang akan rasa sunyi teramat sangat sebab korang rasa macam duduk kat planet lain padahal kawan-kawan tu manusia juga. 5. Luka dalaman yang korang simpan sorang-sorang. Kadang-kadang, rasa sunyi ni berpunca daripada diri korang yang masih ada luka lama atau rasa tak cukup yakin. Korang sendiri yang tutup pintu hati rapat-rapat sebab takut terluka lagi, jadi orang lain susah nak masuk. Tanpa penerimaan diri sendiri, korang akan sentiasa rasa sunyi walau kawan ramai mana pun sebab korang tak bagi peluang untuk diri sendiri rasa disayangi sepenuhnya. 6. Korang tak mau menyusahkan orang lain. Korang rasa kalau korang cerita masalah, korang akan jadi beban kepada kawan-kawan. Jadi, korang pilih untuk telan sendiri semua benda dan senyum macam tak ada apa-apa berlaku. Bila korang sorokkan realiti hidup korang, secara tak langsung korang sedang membina tembok tebal antara korang dengan kawan-kawan. Rasa sunyi itu datang bila korang sedar bahawa tiada siapa yang benar-benar tahu apa yang korang sedang lalui. 7. Kawan yang tidak memberikan sokongan. Ada masa kawan-kawan tu ada cuma bila mereka perlukan sesuatu atau bila nak have fun sahaja. Bila korang perlukan sokongan atau telinga untuk mendengar, mereka tiada atau buat-buat tak tahu. Korang rasa sunyi kerana sedar bahawa hubungan ini tidak seimbang dan korang sebenarnya tidak mempunyai tempat untuk bersandar apabila dunia korang mula runtuh. Rasa sunyi ni sebenarnya mesej dari otak korang yang bagi tahu korang perlukan hubungan yang lebih kualiti, bukan sekadar ramai kawan. Fokuslah cari seorang dua kawan yang betul-betul boleh terima korang seadanya dan beranilah untuk jadi diri sendiri, walaupun bukan semua orang akan suka. Lagi puas hati daripada ada 1000 kawan, tapi semua tak guna bila saat korang perlukan sokongan.